kepada semua hakim di Malaysia, boleh tak satu bangunan dirobohkan tanpa perintah mahkamah untuk perobohan? Kepada semua peguam-peguam di Malaysia, boleh tak satu bangunan dirobohkan menunjukkan perintah mahkamah perobohan, nombor lot yang berlainan? Kepada abang-abang polis kat luar sana, boleh tak satu bangunan dikosongkan dengan menggunakan perintah mahkamah pengosongan tanpa kehadiran wakil pengurusan bangunan itu? Wanakkam dan salam hormat kepada warga Malaysia yang saya hormati sekalian. Tiga perkara inilah, insiden inilah telah berlaku dalam isu Surau Al-Karamah Ipoh Timur 3 hari lepas, iaitu pada 27 hari bulan 4 Isnin yang lalu ini. Saya ingin beritahu semua rakyat yang tidak hadir pada hari itu semasa kejadian. Pencabulan hak, penindasan, salah guna kuasa telah berlaku, dan kepada segelintir keyboard mangkuk, jangan ingat anda pandai sangat komen sudah ada surau baru. Isunya ialah, soalan saya, kenapa satu struktur bangunan boleh dirobohkan tanpa perintah mahkamah untuk perobohan? Anda tahu tak? Surau Al-Karamah bukannya berada di atas tanah milik pemaju. Surau Al-Karamah berada di atas tanah rizab jalan. Soalan saya kepada ahli parlimen kawasan sana, DAP, adun kawasan sana, DAP, dan juga Menteri KPKT, DAP juga. Kenapa anda tidak menggunakan budi bicara anda, berfikiran rasional, bertimbang rasa, kerana ini melibatkan tempat ibadat? Dan kepada OCPD Ipoh Timur, yang saya belajar, rakyat dengan PDRM berpisah tidak. Tetapi saya tidak melihat anda turun melihat bukti-bukti, menyemak bukti-bukti yang dibentangkan oleh wakil Surau Al-Karamah pada hari kejadian hari itu. Dan anda tidak meluangkan seminit pun mendengar luahan hati wakil Surau Al-Karamah dan penduduk kawasan itu. Inikah tata kelola yang dilaungkan oleh PMX? Kepada seluruh rakyat Malaysia yang saya hormati, anda tak sedar ke? Perobohan struktur bangunan sedang berlaku kian meningkat tanpa perintah mahkamah untuk perobohan. Mereka menunjukkan perintah pengosongan buat perobohan. Ini tidak adil. Perkara seperti ini berlaku bukan saja di Surau Al-Karamah Ipoh Timur. Telah berlaku di Kampung Papan Pandamaran. Telah berlaku di Kampung Sungai Baru, Kampung Baru. Sebagai seorang bangsa Tamiler warga Malaysia, saya boleh nampak benda ini. Kenapa anda tak nampak semua ni? Jangan jadi pengkhianat bangsa dan agama semata-mata untuk duit. Marilah kita bersama-sama bangkit menentang penindasan yang berlaku di sini, di Malaysia, sebagai keluarga satu Malaysia. Nandri, Wanakkam.